Okey, ini barang kita untuk hari ni Ini saya ada beli satu benda. Gula. Gula. Ni dia. Ni. Siap ada manual book web. Okey, ni pengganti gula siapa yang tak nak minum, tak nak makan nak diet dah senang cerita, boleh guna dia lah untuk gantikan gula putih tu. Okey, ni kita buka semua. Gula. Okey, dia buat daripada buah benda ni. Dan dia kata lah research ni dibuat oleh UTM buatan Malaysia. Okey, tak ada kalori dia bagi kita sudu satu. Okey, dalam dia packing macam ni. Dia tutup macam ubat tu. Try buka. Okey. Bau dia macam ada vanilla sikit Okey, ni ada saya dah buat air. Ni TO kosong. Saya rasa jap. Okey, tawar. Okey, saya ambil satu gula ni. Okey, satu sudu je macam ni. Tu saya pun letak sini. Okey, masuk balik. Macam mana nak masuk dia? Akan melekit berarti. Okey, dan kita kacau. Saya nak test gula dia ni jadi tak eddy kan. Okey, saya rasa dia senang larut sebab dia halus kan, macam gula icing tu je. Kita test sekali lagi. Bismillah. Betul lah, memang dia ada rasa manis. Satu sudu je cukup untuk satu cawan teh. Alright, so kalau korang berminat untuk beli benda ni, harga dia RM35.90 tak salah saya. Dan dia punya berat dia berat dia 200 gram. Okey, kalau korang berminat, korang boleh pergi kat link yang saya bagi nanti dekat description dan beg kuning. So itu je lah. Jangan lupa like, share dan subscribe. Assalamualaikum.